Assalamualaikum, saya Megat, perunding takaful anda. Lama tak dengar kan? Saya ada yang rindu. Okay, hari ni saya nak cakap tentang krisis kesihatan di Malaysia. Orang kata melibatkan sakit kritikal lah. Kebanyakan orang atau kebanyakan rakyat Malaysia masih belum orang kata ambil tahu lagi, cakna lagi tentang peningkatan yang mendadak berlaku daripada tahun ke tahun, uh, pesakit yang ada sakit kritikal ni. Dan kalau kita tengok rekod yang dikeluarkan oleh yang kata Department of Statistics Malaysia pun kita boleh tengok. Macam apa yang saya tengok ni, saya akan letak gambar kat sini, anda boleh tengok sendiri. Krisis kesihatan Malaysia didorong oleh penyakit tidak berjangkit NCD yang menyumbang kepada kira-kira 140,000 kematian setiap 1 tahun. Setiap setahun ada 140,000 kematian disebabkan sakit kritikal. Nanti saya akan letak gambar supaya nampak lebih orang kata jelas, dan ini adalah orang kata yang dikeluarkan oleh Statistik Department of Statistics Malaysia lah. Dan dia antara punca-punca ni ada 3 punca sakit kritikal yang popular lah di Malaysia. Yang pertama masih pegang ranking yang pertama iaitu jantung. Dan yang kedua adalah kanser atau membarah. Dan yang ketiga adalah kegagalan buah pinggang. Okey. Macam kita tahu, sakit-sakit kritikal ni boleh jadi sebabkan apa? Yang pertama, cara hidup kita. Dari segi yang kata pemakanan, kita punya aktiviti seharian, itu semua main pengaruh tau. Sangat-sangat berpengaruh. Dan paling penting adalah makanan. Makanan sekarang ni banyak makanan yang orang kata pelik-pelik, ataupun makanan yang banyak menggunakan orang kata sumber-sumber yang tidak jelas. Kita tak tahu betul ke dia guna hanya gula sahaja, tapi mungkin ada tambahan perasa kat situ. Dan antara faktor-faktor boleh jadi sakit kritikal adalah pemakanan lah. Tak cut sugar, tak exercise langsung dalam hidup dia. So, bila jadi benda-benda macam tu, bila dia tak amalkan cara hidup yang sihat, maka persen untuk dia dapat sakit kritikal tu lagi besar lah daripada orang yang amal cara hidup sihat. Yang dari segi pandangan saintifik lah. Kalau segi pandangan Islam, macam mana kita jaga kalau kita takdirkan sakit, sakit jugalah kan. Tapi ni kita fikir secara logik akal, kalau kita jaga kesihatan untuk dapat sakit tu susah sikit lah. Sebab tu penting jaga kesihatan. Sebab kalau kita tengok banyak artikel yang keluar, macam baru-baru ni ada lagi keluar artikel yang mengatakan 110 kes dalam masa satu hari. Setiap sehari ada 110 kes. 110 kes, bayangkan. 110 kes yang kena kanser. Bayangkan. Kes kanser baru direkodkan setiap hari. Ni boleh tengok dekat orang kata ada portal RTM, boleh tengok Sinar, boleh tengok ada bawa keluar artikel-artikel, dan saya akan letak juga nanti. Dan kenapa kanser makin popular sekarang? Saya pun tak faham. Kenapa makin banyak kan tiba-tiba kan? Mungkin antara punca ni adalah kata pemakanan kita lah. Pemakanan kita. Lepas tu kalau orang yang merokok, lepas tu orang yang memang suka ambil gula berlebihan. Waktu dalam sehari tu, daripada siang sampai malam memang dia ambil gula tu dalam kadar yang tinggi. So memang dia boleh kata berisiko boleh kena kanser je. Mungkin dia boleh daripada sakit biasa, ataupun tak nampak sakit tu, tiba-tiba ada kanser. Ada yang kita takut. Itu yang kita takut. Sebab kanser ni, dia adalah kata dalam diam dia datang. Dalam diam dia datang. So kalau kita tak jaga langsung kesihatan kita, so boleh orang kata mengakibatkan diri kita sendiri lah yang sakit. So kalau kita tengok, nanti saya letak satu poster nanti, boleh tengok. Poster ni dikeluarkan oleh RTM Malaysia. Lelaki popular 3 jenis kanser. Kanser kolorektal, kanser paru-paru, kanser prostat. Itu lelaki. Dan kalau perempuan pula, kanser payudara, kanser kolorektal dan kanser rahim. Itu yang popular di antara lelaki dan perempuan punya kanser. Nampak tak? So kita kena hati-hati. Penjagaan cara hidup kita amatlah penting. Pemakanan kita, orang kata gaya hidup kita, bersukan atau tidak. Bersukan tak perlu bersukan tu. Sekurang-kurangnya dalam seminggu tu ada 3 kali atau 2 kali kan. Kita ambil masa untuk beriadah, bersukan, mengeluarkan peluh ataupun tusuk dalam badan ni. Itu penting, kita jaga kesihatan kita. Sebab, kenapa saya share tentang
krisis kesihatan Malaysia hari ni sebab dia berkait rapat dengan takaful tau sebenarnya. Sebab untuk siapa yang nak ambil takaful, dia adalah perlu orang kata sihat. Itu adalah yang utama dia, adalah perlu sihat. Dan manakala kalau dia dah didiagnose ada sakit kritikal, maka dah tak layak untuk mohon perlindungan takaful. Kecuali ada perlindungan takaful yang memperbolehkan orang ada sakit ambil kecualian tu. Tapi kebanyakan plan yang menarik ataupun manfaat yang okey tak benarkan orang yang dah ada sakit kritikal. Sebab tu diri kita sendiri jagalah kesihatan, jagalah cara hidup, sebab kalau kita tak jaga cara hidup kita, kemungkinan persen untuk kita dapat sakit kritikal, tak kisahlah sakit jantung ke, kanser ke, sakit buah pinggang ke, persen yang kita dapat tu tinggi. So, kita kena berhati-hati. Kena berhati-hati, okey? Kena berhati-hati. Caranya, kena berhati-hati. Okey? So, itu je lah saya nak share hari ni. Nak cakap macam ni pun dah 6 minit. Tapi nanti saya akan letak lah. Sambil saya cakap, saya akan letak poster-poster. Dan kalau siapa yang nak tengok, orang kata statistik ni kat mana, boleh tengok dekat kata Department of Statistic Malaysia. Dah sebut tu pasal orang putih susah sikit. Dia letak poster dia. Nanti boleh tengok sendiri. Boleh tengok, boleh baca. Pasal orang putih lah, pasal orang putih sikit. Okay, jelas kat situ. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi.